الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah yang sejak azali Allah Ta'ala zahirkan, iaitu Allah Ta'ala jadikan kita dapat sama-sama sambung belajar ataupun ulang kaji bab tasawuf atau bab fikih atau bab tauhid khasnya dan ilmu agama yang lain amnya. Seperti biasa, kita mulakan dengan selawat Ibrahimiyah. Kita baca sama-sama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Alhamdulillah ta'ala yang berusaha pengerusi Masjid Nurul Hidayah Bandar Seri Alam, yang dihormati Tuan Timbalan Pengerusi Masjid, Barisan EJK Masjid, yang dikasihi Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, saya bacakan dulu daripada kitab Al-Jawharul Mahbub Pemunabbihatil Qulub bagi Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kalantani, yang telah beliau nukilkan, pindahkan daripada kitab Lubabul Hadith, kitab Saripati Hadith bagi Syekh Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti, pada bab kelebihan puasa lah. Kelebihan puasa, saya sambung buka surat rasa 126 lah. Kegembiraan bagi orang yang puasa, disambung sikit perbelanjaan dan sedekah di bulan Ramadan. Baik, kuliah subuh pagi ni lebih kurang 45 hingga 50 minit. Tuan-tuan kalau ada urusan kerja dan sebagainya, tak boleh beransur ya. Kemudian saya mungkin bacakan sedikit tentang bab zakat sedikit. Bab zakat tu panjang, tapi buat zakat fitrah je lah. Masuk pada zakat fitrah nanti ya. Satu-satu. Baik. Kegembiraan bagi orang yang puasa. Sabda Nabi SAW, Is-sa'imi farhatani yafrahu bihima, farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Artinya lebih kurang, bagi orang yang puasa dua kesukaan yang suka ia dengan keduanya. Satu kesukaan pada ketika berbukanya, iaitu dengan sebab hilang laparnya dan dahaganya pada ketika hari berbukanya. Kata Qil, kata setengah ulama, dengan sebab tamam, iaitu sempurna puasanya dan sempurna ibadatnya. Dan satu kesukaan tatkala berjumpa akan Tuhannya, iaitu pada hari kiamat. Kata Wahab bin Munabbih, tiada bagi orang mukmin kesenangan melainkan berjumpa akan Tuhannya dengan mendapat balasan pahala atau dengan menilik kepada wajah Tuhannya. Menilik wajah Tuhannya, iaitu melihat zat Tuhannya, melihat diri Tuhannya. Bukanlah Allah Ta'ala itu ada wajah, tetapi wajah itu ditakwilkan, dipindahkan makna zat Allah Ta'ala. Seperti mana dalam ayat Al-Quran, wa yabqa wajhu rabbuka dzul jalali wal ikram. Wa yabqa, dan kekallah wajah Rabbuka, Tuhan kau, dzul jalali wal ikram, yang mempunyai kemuliaan dan kemuliaan, ketinggian dan kemuliaan. Dalam kitab tafsir Jalalain contohnya, wajah Allah iaitu zat Allah, diri Allah. Begitu juga dalam kitab-kitab tafsir yang lain, kitab tafsir Marahul Labib, kitab tafsir Ibnu Kathir,
Kalau di Masjid Kopok, Masjid Kampung Kopok Baru, ada kitab tafsir Ibnu Katsir, asalnya bahasa Arab, sudah ada terjemahan, ada 30 juzuk Al-Quran, ada 20 jilid tak silap. Ada jemaah masjid infak kan, harga lebih kurang 700 itu kalau tak silap. Baik. Dan sabda Nabi SAW, la khulufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil miski. Artinya lebih kurang, sesungguhnya berubah bau mulut bagi orang yang puasa itu terlebih baik pada Allah daripada bau kasturi, iaitu pada kamu. Di sisi Allah, bau mulut orang puasa itu lebih harum daripada kasturi. Di sisi kita memang bau busuk lah. Jangan kita dekat kawan kita, kata Ustaz Samsul Debat. Ini bau wangi ini lebih baik daripada bau kasturi. Orang puasa ni di sisi Allah Ta'ala. Di sisi kita memang busuk, apatah lagi di sisi kawan kita. Jangan dihakan. Baik, kata setengah ulama, dikendaki dengan demikian itu bahawasanya Allah Ta'ala membalas akan dia pada akhirat, dan empunyanya, yang empunya puasa tu, bau mulut orang puasa tu, dapat pahalanya afdal, lebih utama daripada bau kasturi. Kasturi itu dalam agama bau yang paling harum lah di dunia. Kasturi itu daripada mana? Asalnya daripada buntat kijang lah. Kijang jantan, itu yang original lah. Dan menakal, memindahkan oleh Qadhi Husain akan bahawasanya bagi taat itu pada hari kiamat bau yang baik, maka bau puasa pada hari kiamat seperti bau kasturi. Itu maksud yang lain. Dan sabda Nabi SAW, alaikum bil ghanimatil baridati. Qalu ya Rasulullah, wa mal ghanimatul baridatu? Qala as-sawmu fis syita'i al ghanimatul baridatu. Artinya lebih kurang, lazimkan, biasakan olehmu akan ghanimah, harta rampasan yang segera, mudah. Sembah mereka itu ataupun tanya mereka itu, sahabat tanya, ya Rasulullah, dan apa ghanimah, harta rampasan yang segera, yang mudah itu, tak perlu perang? Sabdanya, puasa pada waktu sejuk itu ghanimah, iaitu tawanan yang segera, itu rampasan yang segera. Baik, kalau panas terik tak payah puasa, puasalah. Maknanya pahalanya tu besar seperti harta rampasan, cuma tak nampak lah. Harta rampasannya tu gaib, pahala. Dan sabda Nabi SAW, man shama yawman min ramadana ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara, fa idza tamma ramadanu la yuktabu alaihi dhanbun ila al-hawli akhiri. Fa in mata qabla ramadana akhara jaa yaumal qiyamati wa laysa alaihi dhanbun. Artinya lebih kurang, barang siapa puasa sehari daripada bulan Ramadan, diampuni baginya barang yang terdahulu daripada dosanya dan barang yang terkemudian. Kalau macam tu kita buat dosa tak apalah kan, dah diampunkan. Jangan begitu pula. Maknanya bukan begitu. Maknanya jagalah diri daripada buat dosa lagi. Maka apabila sempurna Ramadan, tiada disurat, tiada ditulis atasnya suatu dosa hingga tahun yang lain. Ramadan dia menghapuskan dosa, dosa-dosa kecil. Dosa besar wajib bertaubat. Rukun taubat 3. Dah berdarah telinga Ustaz ulang tu saya dah hafal. Bagus, alhamdulillah. Cuma saya tak tunjuk je lah. Siapa sila sebutkan 3 rukun taubat. Kat sekolah boleh lah, masjid. Dulu dia ditanya duduk depan lah, dia tanya. Tak nak duduk depan. Yang pertama, rukun taubat menyesal. Menyesal ni memang hati sendiri lah, orang lain tak tahu. Betul-betul menyesal dengan Allah Ta'ala, menyesal buat dosa tersebut. Yang kedua, meninggalkan dosa tersebut ketika sedang bertaubat. Bukan sedang buat dosa bertaubat, tak sah.
kena tinggalkan dulu dosanya tu. Ya, tengah-tengah mencuri, aku nak bertaubat lah. Kawan dia serang, sawan lah. Kau nak bertaubat, kena tinggalkan dulu dosa ni. Faham? Kau tahu kan? Aku tahu lah. Belajar. Dia tahu dosa tapi dia buat ni. Yang ketiga, berazam, berniat tak nak buat lagi. Ini bukan bernazar. Nazar tu berjanji dengan Allah Ta'ala. Berniat, berazam untuk tidak buat lagi dosa tersebut. Kalau dosa tersebut berkait dengan manusia, wajib mengulangkan semula apa yang diambil, atau wajib meminta maaf daripada orang tersebut. Asal hukumnya wajib minta maaf. Mat, aku minta maaf, aku dah curi duit kau. RM10, RM10. Alah, RM10. Apalah aku halalkan. RM10. Mat, aku curi dengan kau dulu. Berapa? Alah, itulah dalam RM1,000. Bawa balik. RM1,000 oi, RM10 boleh lagi halal. RM1,000 minta balik. Yelah, nanti aku banyak satu hari RM1 kata kan. RM1,000 hari baru habis hutang. Wajib bayar. Itu hutang dengan manusia, ataupun buat dosa dengan manusia, wajib minta maaf. Ustaz, saya kalau minta maaf dengan dia, Ustaz, memang bergaduh, Ustaz, putus, berpatah arang. Berpatah arang, berputus rotan, berkerarutan, putus rotan. Terima kasih. Terus memang putus hubungan terus. Padahal adik-beradik ni, Ustaz, orang kata cari-cari budaya macam tu juga. Memang tak bercantum ni, Ustaz, nanti. Air dicincang dan putus, memang putus habis ni nanti kan. Jadi andai kata begitu, maka kita istighfar untuk tuan badan. Kita istighfar. Macam mana, Ustaz? Istighfar macam biasalah. Astagfirullahaladzim, niatkan, ya Allah, aku istighfar ni untuk orang yang ada hak ke atas aku. Maknanya orang yang kita ada buat dosa pada dia. Itu yang kita tahu orangnya. Kita buat dosa dengan siapa. Yang kita tak tahu, yang kita sakitkan hati pemandu-pemandu lain tu, penunggang-penunggang motosikal. Biasa yang senang dapat dosa kat jalan raya lah antaranya. Nak masuk je jalan raya, tingkap semua dah tinta semua, orang tak nampak dah lah. Tak apa. Tak? Bersongkok ke berserban ke, orang tak nampak. Ustaz kan, orang tak nampak. Kalau tak tinta macam kita, saya tak tinta, nampak. Jadi sopan sikit lah kan. Dia biasa yang apa nama ni, melanggar peraturan, yang biasa sakit hati orang ni, yang tintut juga tak nampak dah. Tak? Kalau yang menunggang motosikal, yang dia punya visor dia pun tintut juga. Tak nampak. Jadi andai kata dosa-dosa yang kita pun tak tahu siapa orangnya, kita buat dosa kat orang tu, sakitkan hati orang, contoh jadi sama juga kita istighfar, astagfirullahaladzim macam biasa, tapi kita niatkan untuk orang yang kita buat dosa kepada dia. Itu kalau dosa dengan manusia. Kalau dosa dengan Allah Ta'ala, minta ampun tadi 3 perkara. Kemudian kalau dosa seperti solat fardu yang pernah ditinggalkan tanpa sebarang uzur, sebab yang diterima syarak. Ada ke orang tak sembahyang dibenarkan tak sembahyang kerana uzur syarak? Adalah. Itu bab solat lah. Andai kata ada, tak apa, dibenarkan. Tapi kalau tak ada sebab, tinggalkan sembahyang tu sengaja, tak ada sebab, maka wajib qada. Itu hutang dengan Allah Ta'ala. Baik. Habis saya nak sembahyang tarawih, Ustaz. Kalau nak buat sembahyang tarawih ada 2 cara. Yang pertama, awak sembahyang qada, imam sembahyang tarawih. Tapi kan lain. Dia memang lain niat, tapi bentuknya sama. Kalau imam sembahyang jenazah, tak boleh lah awak sembahyang qada. Tak ada rukuknya, sujud iktidalnya tak ada. Jadi kalau imam sembahyang tarawih, usolli sunnat tarawih raka'ataini imaman lillahi ta'ala, awak usolli fardhu subhi raka'ataini qada'an ma'muman lillahi ta'ala. Boleh, Ustaz? Boleh, tapi yang kuat-kuat nanti orang dengar. Memang saya perlahan, Ustaz, takut orang dengar.
Tapi sembahyang tarawih tak ada doa kunut ustaz. Saya nak sembahyang qada subuh macam mana? Ada doa kunut. Kan ada doa kunut pendek. Kunut pendek tu bukan kunut itu, bukan. Itu main-main. Dia kunut pendek memang ada yang betul-betul. Allahumma ghfirli ya ghafur. Baca tahulah. Ini ulang kaji, tuan dah tahu dah ulang kaji. Jadi habis tak, nak tanda tangan ni orang nampak sunat tanda tangan, tak tanda tangan pun boleh sah sembahyang. Rakaat kedua tu sami'allahu liman hamidah, imam dia iktidal, awak pun sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamd Allahumma ighfirli ya ghafur. Dapat pahala doa kedua sembahyang macam biasa. Sini tarawih 20 rakaat, awak buat 20 subuh. Ya tak? Selesai 20 subuh satu malam. Tambah lagi witir 2 rakaat 3 rakaat kan. Jadi 22 subuh. Satu lagi tu satu sembahyang witir tak apalah. Kalau mazhab Syafi'i, kalau muktamad, haram sembahyang sunat dan haram sembahyang jenazah, sembahyang fardu kifayah. Kalau masih ada sembahyang fardu yang belum habis diqada. Tapi dalam kaul yang dhaif dalam mazhab Syafi'i dan juga mazhab lain, dibenarkan sembahyang sunat dan sembahyang fardu kifayah seperti sembahyang jenazah kalau masih ada sembahyang qada fardu yang belum habis, dengan syarat qada jugalah. Tadi dah buat subuh 22 rakaat, witir 1 rakaat bolehlah. Ataupun yang kedua, saya nak juga tarawih ustaz. Jadi awak qada lah dulu 23 rakaat, yang 3 rakaat tu mungkin maghrib lah, satu. Kemudian awak sembahyang tarawih. Itu 2 cara. Penat ustaz? Penat yang tadi yang pertama. Alah ustaz, malas lah saya. Last orang yang kecewa ni, saya qada pun tak nak, tarawih pun tak nak, dah pula. Jangan macam tu. Dia macam confuse. Pening lah ustaz kata kan. Saya pernah tegur seorang pemuda, baguslah dia sembahyang tarawih, tapi saya kenal dia ada sembahyang fardu belum habis qada. Saya kenal masa dia daripada balik tu sampai umur dia sekarang, masa saya tegur tu masih ada sembahyang qada belum habis. Jadi saya tegur, sembahyang tarawih ni bagus, cumanya kalau boleh sembahyang fardu tu kena qada lah. Tapi dia jenis tak kuat semangat. Bila cakap macam tu terus qada pun tidak, tarawih pun tidak. Apa salah saya ke? Saya ingatkan dia, wallahu a'lam. Tapi saya doa lah mudah-mudahan terbuka hati dia supaya buatlah qada sembahyang. Sebab qada sembahyang tu wajib. Sembahyang sunat tarawih nama pun sembahyang sunat, sunat muakkad, tetapi dia sembahyang sunat. Bukanlah saya nak merendahkan sembahyang tarawih, tidak. Bukan saya nak suruh tuan-tuan tak sembahyang tarawih, tidak. Tapi maknanya nak cerita sembahyang tarawih ni, dia ada satu standard yang tinggi sebenarnya. Orang yang tak ada sembahyang qada, sembahyang fardu yang pernah ditinggal, dia sembahyang tarawih. Jadi orang yang sembahyang tarawih ni, dia masya-Allah tak ada sembahyang fardu yang wajib diqada lagi dah. Itu standard dia sebenarnya. Tapi jangan sampai kita sembahyang tarawih tapi tak qada sembahyang. Dan jangan sampai pula dua-dua tak buat qada tidak, tarawih pun tidak. Baik, sambung. Masuk ke sini Maka jika mati ia dahulu daripada Ramadan yang lain, datang ia pada hari kiamat, pada hari tiada atasnya dosa. Dan pada satu riwayat, man shama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Artinya lebih kurang, barang siapa puasa bulan Ramadan padahal percaya ia dan iktikad dengan bahawasanya puasa itu sebenar, dan sekira-kirakan pahalanya pada Allah Ta'ala, diampunkan baginya akan barang yang terdahulu daripada dosanya dan barang yang terkemudian. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law adinallahu lis-samawati wal ardi an tatakallama laqalata busyra liman shama ramadana bil jannati." Jikalau izin Allah Ta'ala bagi 7 petala langit dan bumi,
bahawa berkata keduanya, nescaya berkata keduanya, kesukaan yang amat besar bagi orang yang puasa Ramadan dengan syurga. Kalaulah Allah Ta'ala izinkan langit dan bumi bercakap, dia akan cakap orang yang puasa ni kesukaan yang amat besar dengan kesukaan dapat syurga. Cuma kita tak dengar lah. Kalau dengar saya seram juga kan. Ustaz Aidil, seram saya kan. Dan sabda Nabi SAW, as-siyamu junnatun minan nari ka junnati ahadikum minal qitali. Artinya lebih kurang bermula puasa itu dinding daripada api neraka seperti apilan, yakni perisai. Apilan Ustaz mungkin bahasa Watani lah. Apa bahasa Kelantan dinding salah seorang kamu daripada perang. Puasa dinding atau perisai daripada api neraka. Ini seperti apilan, ini perisai yang menegah daripada membunuh akan dia oleh seteru, ini musuh di dalam perang. Dan memadalah, cukuplah dengan hadis ini dalil yang menunjuk atas kelebihan puasa. Dan sabda Nabi SAW, as-saimu idza aftara sallat alaihi al-malaikatu. Artinya lebih kurang orang puasa apabila berbuka ia, yakni tak kala masuk waktunya, menselawat atasnya. Dia kena sebut tu tak kala masuk waktunya. Sebab ada orang puasa dia berbuka belum masuk waktu. Dia kena sebut. Itu tak masuk dalam hadis ni. Yang masuk dalam hadis ni tak kala masuk waktunya. Dia sebut tu. Orang puasa ada juga yang buka awal. Itu sebab penting untuk kita ingat tentang waktu buka puasa ni sebenarnya waktu sembahyang maghrib lah. Tapi ingat dalam jadual Jabatan Agama Islam Negeri Johor, yang kecil ada, yang besar pun ada, bawah sekali tu ada satu ayat yang sangat penting sebenarnya, tapi tulisannya kecil dan orang mungkin tak perasan. Elok ditambah, sebagai berhati-hati, sebagai berjaga-jaga, elok ditambah 1 atau 2 minit untuk setiap waktu sembahyang, termasuklah waktu maghrib, terutamanya waktu berbuka puasa. Ni yang tukang kira ni tepat ni. Yang tukar waktu sembahyang, kira waktu sembahyang dan sebagainya ni tepat. Dia dah kira dah. Buat matematik tu memang dia top. Memang dah kira. Tapi dia masih kata kalau boleh tambah 1 atau 2 minit, takut berlaku ralat. Ralat ni orang kata ralat ni macam kempunan. Dia ni ralat lain. Ni ralat dari segi sains ni terlebih atau terkurang. Jadi dah banyak pun berlaku radio terawal, jam terawal dan sebagainya. Jadi elok tambah 1 atau 2 minit. Kalau saya sendiri tambah 2 minit confirm. Kan? Jadi andai kata terawal 1 minit atau 2 minit berbuka puasa, bila semak balik, memang terawal, maka sah. Apa? Sah ke tak sah? Tak sah sebab apa? Puasa rugi. Cuma kalau yang tak biasa tambah 1 minit atau 2 minit tu memang rasa lama lah. Cuma nasihat saya jangan tengok jam. Tengok jam tu memang lama lah 2 minit tu. Tengok jarum jam, jarum saat. Kenapa lambat sangat jarum jam? Bateri kong ke macam mana? Tak, dia tak kong, kita yang kong. 12 jam, 13 jam boleh tahan, 2 minit tak boleh tahan. Habis kan kita disunatkan berbuka puasa awal Ustaz. Kalau sunat puasa, ingat lagi tak Ustaz ulang kaji? Tak. Ya, setelah masuk waktu, setelah confirm masuk waktunya. Jadi eloklah ditambah 2 minit andai kata. Ni yang kena tahu ni semua. Jadi jangan Bilal je tahu, Bilal tambah 2 minit dah yang lain dengar apa Bilal ni lambat sampai 2 minit lambat. Kan? Rupa-rupanya memang ada di situ. Dan jam yang paling tepat setakat ni jam sirim. Tuan-tuan semua ada handphone, ada internet, type jam sirim, ada apps dia pun. Itu antara jam yang paling tepat untuk waktu Malaysia. Ada jam, minit, saat. Kadang-kadang jam handphone pun berbeza sedikit. Baik, tengok waktu sembahyang, tengok jam sirim, tambahkan 2 minit. Baik. Orang yang puasa apabila berbuka ia, yang ini tak kala masuk waktunya, menselawat atasnya oleh malaikat. Bukanlah malaikat selawat atas kita tu Allahumma salli ala Ustaidil, tidak. Jangan perasan. Maksudnya yang ini mendoa mereka itu baginya dengan berkat
dan meminta ampun mereka itu baginya. Malaikat doakan kita keberkatan dan mintakan ampun bagi kita. Riwayat daripada Salman daripada Nabi SAW, kurang mafhumnya, barang siapa membuka akan orang puasa adalah baginya pahala. Ni beri makan untuk orang berpuasa. Baginya pahala seperti merdeka seorang sahaya, merdeka seorang hamba, dan diampun baginya dosanya. Maka sembah kami, bertanya kami sahabat, ya Rasulullah, tiada sekalian kami dapat barang yang membukakan dengan dia akan orang puasa. Bukan semua orang mampu nak bagi orang lain makan puasa, dia sendiri kadang tak ada makanan nak buka puasa. Sabdanya, memberi Allah akan pahala ini akan orang yang membukakan orang puasa atas seteguk labban, yakni susu. Kau bagi minum satu teguk susu pun dapat pahala. Atau sebiji tamar, kau bagi sebiji tamar pun dapat pahala. Atau sekali minum air, seteguk air, air dia satu cawan tu kongsi satu keluarga. Dia bagi orang lain sikit satu teguk. Kau seteguk je yang satu cawan, kita orang tak ada air yang minum. Seteguk je yang kami mampu pun contoh. Dapat pahalanya juga. Dan barang siapa kenyangkan orang puasa adalah baginya diampunkan dosanya dan diberi minum akan dia oleh Tuhannya daripada haud, iaitu telaga Nabi SAW, akan sebagai minum yang tiada dahaga kemudiannya hingga masuk syurga. Dan adalah baginya umpama pahala daripada ketiadaan kurang daripada pahalanya sesuatu. Itu kelebihan. Tapi jangan berlebih-lebihan lah. Maksudnya jangan sampai orang tu kita nak bagi seorang, tapi kita bagi makanan macam untuk dua orang. Memang orang tak habis, dah membazir pula. Baik-baik nak dapat pahala, takut jadi dosa. Alhamdulillah tadi kan, pada-padalah. Kalau orangnya ramai, tak apa, kita bagi banyak. Perbelanjaan dan sedekah di bulan Ramadan. Dan sunat meluaskan belanja atas ahlinya keluarganya lah, dan keluarganya pada bulan Ramadan. Meluaskan belanja ni maksudnya belanja lebih sikit daripada bulan lain, lebih atas bulan yang lain, dan membanyakkan bersedekah bagi fakir miskin. Maknanya tu bukanlah kita macam tadilah, bukanlah biasanya makan sepinggan, bulan Ramadan kita bagi 2 pinggan kan. Maksudnya makanan tu sama sepinggan tapi harganya double sikit, mahal sikit. Biasa bulan Ramadan ayam macam lantak ayam sepanjang tahun contoh. Jadi Ramadan ni merasalah ikan sikit. Ikan kan mahal sikit daripada ayam. Ataupun udang, tapi jangan banyak sangat, gaut pula. Pada-pada lah. Wah, mentang-mentang nak luaskan belanja udang sepanjang Ramadan. Bahaya juga kan. Pada-pada lah, milih-milih. Dan barang siapa menyampaikan hajat orang Muslim pada bulan Ramadan, ditunaikan Allah baginya 1000 hajat. 1000 tu 1,000,000 hajat. Kalau tak tertunai kat dunia, insya-Allah di akhirat. Kita sampaikan hajat orang Muslim. Kadang apa hajat orang, apa-apa sajalah, dia berhajat kan. Dan barang siapa berjalan dengan sedekah kepada fakir yang mempunyai iyal tanggungan, disuratkan, dituliskan baginya dengan tiap-tiap langkah 1000 kebajikan. Bajikan tu pahala. Dan dihapuskan daripadanya 1000 kejahatan, dosa. Dan diangkat baginya 1000 darjat. Ini darjat ke akhirat, kita tak nampak kat dunia, tapi kena sebutlah biar ingat. Dan sabda Nabi SAW, likulli syai'in zakatun wa zakatul jasadi as-sawmu. Bagi tiap-tiap sesuatu itu zakat, dan zakat bagi badan itu puasa. Dan sesungguhnya sebab adalah puasa itu zakat badan. Kenapa? Kerana bahawasanya puasa itu rahsia daripada rahsia Allah Ta'ala. Dan sebab bagi kurus badan sepatutnya, Jadi kalau bagusnya Ramadan ni masaklah, Kalau beli, masalahnya kalau beli itu beli tengah lapar. Memang semua nak, Ataupun kalau terpaksa beli juga kerja kan, maka beli satu hidangan tu, jangan sampai ujung sana. Pergi bazar Ramadan tu jangan sampai ujung. Pergi 1-2 kedai dah dapat dah semua ahli keluarga dah cukup, apa yang nak dah balik. Dia jangan sampai ujung. Yang sampai ujung memang nak beli semua.
Ataupun apa nama ni, hari pertama, ni bazar yang pertama, gerai yang pertama. Yang 2 Ramadan tengok gerai yang kedua ada. Itulah sampai 30 atau 29 Ramadan. Itu tak apa. Dan bertambah berkatnya dan kebajikannya. Bertambah berkat dan kebajikan pahala. Maka menyerupai akan zakat harta, kerana bahawasanya zakat harta itu mengurang ia akan harta pada zahir. Nampak macam kurang harta kita kalau berzakat. Menambahi akan dia berkatnya, tapi keberkatannya bertambah sebenarnya. Maka demikianlah puasa. Puasa pun sama. Dan sabda Nabi SAW, naumus shaimi ibadatun wa samtuhu tasbihun wa amaluhu mudha'afun wa du'a'uhu mustajabun wa dhanbuhu maghfurun. Artinya lebih kurang, tidur orang puasa itu ibadah dan diamnya tasbih, dan amalnya berganda-ganda. Ini lebih baik daripada 10 ganda. Dan doanya mustajab dan diampunkan dosanya. Cuba baca balik Ustaz yang pertama tu Ustaz, tidur orang puasa tu ibadah. Ni yang saya nak dengar ni Ustaz. Jadi saya tidur ni biar orang tahu saya buat ibadah sebenarnya. Tapi jangan sampai meninggalkan sembahyang lah. Kalau tidurnya lepas betul-betul lepas makan sahur, suhur ke sahur Ustaz? Suhur tu perbuatan makan, sahur tu makanannya. Macam wudu perbuatan ambil air sembahyang, air sembahyangnya tu wadu. Jadi lepas suhur terus bang, subuh tinggal, zuhur tinggal, asar tinggal, maghrib pun barangkali tinggal. Pasal apa? Dia maghrib aja dia bangun, buka puasa, melantak, mentekan darah, sampai muntah darah. Jadi maghribnya hilang, isyak dah penat sangat, terbaring, tinggal dia. Na'udzubillah. Itu bukan pahala lah. Puasanya sah tak Ustaz? Sah. Tapi dari segi pahala dikhawatiri tak ada pahala. Kenapa? Syarat nak dapat pahala puasa kena sembahyang fardu. Sebab sembahyang itu tiang agama, rukun Islam yang kedua. Rukun Islam yang kedua tak lepas, yang puasa punya pahala ni tak dapat. Sah tu sah dari segi sah, tu sah dari segi pahala tu rugi. Jadi kita latih anak kita puasa, jangan lupa latih anak kita tu sembahyang. Bagus latih puasa, tapi puasa sembahyang tu jangan tak dilatih. Dan kita nak latih anak kita sembahyang, kita pun kena sembahyang. Tak? Jangan jadi macam ketam, mengajar anaknya jalan lurus, dia jalan miring. Nak penatlah mak ajar kau ni, jalan ke depan lurus. Mak, sepanjang hidup saya tak pernah tengok mak jalan lurus. Cubalah buat contoh. Tak boleh, kaki dia tak boleh jalan ke depan, dia memang tepi. Jadi memang tak berkesan lah dakwah maknya tu kan. Jadi kita nak suruh anak kita, nak latih anak kita sembahyang, kita pun kena sembahyang lah. Baik. Ini pada orang puasa yang tiada mencari akan puasanya dengan umpama mengumpat-ngumpat atau dusta. Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Karim. Mengumpat ni apa? Cerita keburukan orang lain yang memang orang tu buat. Kita cerita dekat orang lain. Memang dia buat Ustaz, itulah mengumpat. Kalau dia tak buat, kita cerita, itu dah naik satu tahap lagi, namanya fitnah. Mengumpat ni memang benda yang dia buat. Iya Ustaz, memang dia buat. Iyalah, itulah mengumpat. Mengumpat tu dosa. Dan dusta ni bohong, tipu. Jangan menipu. Kadang-kadang orang dah biasa menipu ni, dia kalau tak menipu dia tak boleh. Dia kena menipu. Na'udzubillah tadi kan. Jadi elakkan. Dan tidur orang puasa itu, dan jikalau daripada lalai sekalipun ibadah, kerana menolong dengan dia atas ibadah. Baik. Lalai ni taklah sampai meninggalkan sembahyang. Sembahyang berdosa besar. Dan daripada Jabir radhiyallahu anhu, katanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Artinya lebih kurang apabila adalah akhir malam dari bulan Ramadan, menangis 7 petal langit dan 7 petal bumi, dan segala malaikat, cuma kita tak dengar lah, kerana lalu Ramadan dan luput kelebihannya. Dah habislah, dia habis Ramadan, habis dah kelebihannya. Sebab musibah bagi umatku, duduk segala malaikat bagi musibah itu. Sembah orang, bertanya orang, ya Rasulullah, dan apa musibah? Musibah apa ni? Sabdanya, kerana segala doa padanya mustajab dan sedekahnya makbul, makbulnya diterima, dan segala kebajikannya berganda-ganda terlebih daripada bulan yang lain, dan siksa kuburnya terangkat. Orang dalam kubur tak disiksa bulan Ramadan. Maka apa musibah yang terlebih besar daripada ini bagi umatku? Baik, itulah antara kelebihan-kelebihan apa nama ni, puasa dan juga zakat, bersedekah dan sebagainya. Baik, kita masuk sikit pada bab zakat. Pada saya bab zakat, saya nak masuk bab zakat fitrah aja. Ini saya buka kitab Idaman Penuntut pada Menguraikan yang Kusut Ilmu Fikih oleh Al-Hadi Abdul Ghani bin Al-Hadi Yahya. Penggal yang pertama, dia ada 3 penggal. Penggal pertama bab ibadat, penggal kedua munakahat dan juga muamalat. Yang ketiga bab jinayat dan waraid. Baik, muka surat 121 bab zakat. Ini panjang ni, bab zakat, ternakan dan sebagainya. Saya nak baca pada bab zakat fitrah tadi. Zakat harta. Baik, 121 makna zakat. Perkataan zakat ini asalnya daripada bahasa Arab, sudah jadi bahasa Melayu atau dimelayukan. Maknanya pada lughah, pada bahasa subur, berkat, banyak kebajikannya dan suci. Dan maknanya pada syarak, nama bagi kadar tertentu daripada harta yang tertentu yang wajib diberikan kepada orang yang tertentu. Ada orang-orangnya, Sebab kadar yang tertentu itu dinamakan dengan zakat. Kenapa? Kerana harta jadi bertambah dengan berkat dikeluarkan dia, dan dengan doa orang yang menerimanya. Dan lagi ia membersihkan diri orang yang mengeluarkan zakat daripada dosa dan daripada dendam oleh mereka yang berhak menerimanya. Yang mana ia, ini zakat itu, menjadi saksi bagi kesahihan iman, kesempurnaan iman. Satu, nota kakinya, sandarannya sebelum ijma', sebelum kesepakatan ulama', firman Tuhan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atuz zakah. Shadaqallahul azim. Ayatnya panjang tapi diberikan ayat yang itu sajalah, difokuskan. Artinya, hendaklah kamu mengeluarkan zakat. Dan firmannya lagi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Shadaqallahul azim. Surah Taubah ayat 103. Artinya lebih kurang, ambil daripada harta mereka itu zakat yang membersihkan dan yang menyucikan diri mereka dengan zakat itu. Dan hadis bunyal Islamu ala khamsin di akhir, artinya terbina Islam atas 5 perkara, satu daripadanya zakat. Dari itu jadi kafir orang yang ingkarkan wajib zakat yang telah diijma'kan, disepakatkan oleh ulama daripadanya. Zakat ini, siapa-siapa kata tak wajib, maka jadi murtad. Alhamdulillah. Sebab dia hukum yang jelas kewajipannya. Dia tak bayar zakat tu, dia berdosa besar. Tapi hati dia kata zakat tu wajib, cuma dia tak bayar zakat, dia berdosa besar. Tapi kalau dia kata yang sebenarnya zakat ni tak wajib, itu boleh jadi jatuh murtad. Alhamdulillah. Baik, perkara yang wajib zakat, sambungannya adalah harta yang wajib dikeluarkan zakat itu ialah 5 perkara. Pertama, ternakan, iaitu unta, lembu, kerbau dan kambing atau biri-biri. Kedua, barang kemas.
Saya duduk bandar ni mana nak bela-bela kambing Ustaz. Itu ada berbiri world tu. Mana tahu? Ada yang join? Kat radio tu kan, berbiri world tu siap bunyi kambing beek tu kan. Mana tahu ada yang join kan. Jadi kena keluarkan kalau sampai hadnya. Berapa ekor tu buat zakat lah, ulang kaji. Kedua, barang kemas, iaitu emas dan perak. Barang kemas, itu pun ada syarat dia. Yang ketiga, biji-bijian asasi yang mengenyangkan, seperti gandum, beras, pulut, kacang dal, jagung dan lain-lain. Yang apa nama ni, dia syarat zakat ni yang pertama, berapa kadar yang kena bayar zakat. Maknanya kalau dah berapa simpanannya sekian, barulah kena zakat. Berapa tu kena tengok huraian lah. Kemudian cukup setahun, haul dia simpan tu setahun, barulah kena zakat. Itu dua perkara. Yang keempat, buah-buahan, iaitu kurma dan anggur. Yang kelima, harta benda perniagaan. Baik, saya terus masuk zakat fitrah ke surat 132. Perkataan fitrah itu maknanya kejadian diri dan badan. Bila disebut zakat fitrah, maknanya zakat diri atau zakat badan, iaitu membersihkan diri. Syarat wajib zakat fitrah atas seseorang itu 4 perkara. Pertama, Islam, maknanya akidahnya betul. Dia kalau bukan orang Islam, dia nak bagi saya mau ini zakat fitrah, tak sah, tapi tak wajib, tapi dikira sebagai hadiah lah. Dan kedua, orang mengaku Islam tapi akidahnya salah. Jadi kena dalam setiap perkara ibadat, yang paling utama tu akidahnya mesti betul. Itu sebab ilmu tauhid tu yang paling utama. Kalau di sesebuah masjid, kuliah yang biasa diadakan ialah kuliah tauhid, itu suatu perkara yang bagus, diulang kaji. Kalau dah tauhid ni dia tak banyak, sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, sifat harus bagi Allah, sifat wajib bagi Rasul, mustahil bagi Rasul, sifat harus bagi Rasul. Kemudian belajar sam'iyat, perkara gaib. Kemudian belajar tentang mungkinat, tentang makhluk. Tajuk dia tak banyak, tapi kena ulang kaji. Kenapa? Supaya sentiasa ingat dan mungkin diperdalami. Sebab ajaran sesat dah makin banyak. Kiai Idrus Ramli dekat Indonesia tu, dia kata dekat Jawa sahaja, tahun berapa tu disebut 2020 berapa, ada 300 lebih ajaran sesat. Itu di tempat dia lah, dia di bawah NU tu kan, Nahdlatul Ulama. Kalau di Malaysia ni pun sama juga, maksudnya banyak ajaran sesat tu banyak. Jadi supaya tak sesat, ajaran sesat ni kadang-kadang dia bukan sahaja datang melalui orang, dia datang melalui handphone tu, internet, scroll tu, bahaya. Jadi kita kena ada penapis. Kalau virus, kita ada antivirus. Sekarang masalahnya anti sesat belum ada aplikasi. Ustaz buatlah, Ustaz kan pandai. Saya download apps boleh lah, buat apps tak pandai. Jadi kita kena manual. Anti sesat punya apps ni kita kena manual. Kita sendiri kena jadi appsnya. Otak kita tu, sebab tu wajib kita ulang kaji supaya dapat menapis tu, filter tu. Oh ni sesat, oh ni betul, oh ni sesat, oh ni betul. Boleh tapis. Tak? Kalau tak, asal sebut pasal, ada sebut nama Allah, ada sebut Al-Quran, ada sebut hadis, kira betul lah semua. Itu penapis kita tu banyak besar lubangnya tu. Dia kena penapusnya macam apa, aitin tu kan, tu kainnya tu, tu halus betul. Itu apa nama, serbuk teh langsung tak ada. Kalau tapis begitu kan. Kalau penapis yang lubang-lubang tu, minum tersedak, kan. Abuk ni masih ada lagi. Jadi nak dapat penapis yang halus macam tu, kena selalu ulang kaji bab apa namanya, bab tauhid. Kadang-kadang kucing ni memang binatang kesukaan Rasulullah, tapi tuan-tuan, pernah berlaku ada di sebuah surau, surau Seroja. Saya pernah ngajar kat situ. Berak dalam surau. Jadi
apa nama ni, janganlah dimarah orang yang menghalau kucing. Nak ngelakkan macam tu lah Kalau karpet ni melekat tuan, kita buat fikir sikit lah dia kalau berlaku macam kat surau saya tu, entah macam mana yang tukang buat surau tu, tempat ambil sembahyangnya lubang-lubang biar berangin dekat je kan. Kucing masuk je kencing bengak kat surau Jadi terpaksa potong. Mazhab Syafi'i wajib bersihkan air najis tu, nak hilang bau rasa warna. Nak basuh tu macam mana? Kena saya potong, tak apa, minta izin dengan AJK, potong, basuh kat rumah. Asyik baik dia tak tumbuh sampai lantai lah. Kapal ni tebal kan. Jadi dah lawa-lawa ni takkan nak dipotong-potong sana, potong sini, potong sana kan. Jadi sebelum berlaku tu elakkan, cegah. Kalau tuan-tuan ada nampak kucing apa, kalau tak nak halau, takut macam zalim sangat, angkat, bawa keluar. Apa lah halau kucing. Dia malah nak pegang, takut apa kan, terpegang apa nama ni, bahagian punggung yang najis ke apa, ataupun malas nak jadi bersin, dia alergi bulu kucing ke apa, jadi dia halau-halau gitu. Kalau kita tak alergi, kita angkat. Cara angkat tu yang tengkuk dia tu kan, sakit tu cubit dia Zat, itu memang cara dia tak sakit. Angkat tengkuk dia tu, gitu. Itu mak saya ajar lah macam tu kan. Dia tak sakit, dia tak ada. Kita yang sakit, dia cubit. Dia angkat anak dia macam mana, tengkuk tu, digigit anak dia tengkuk tu. Dia memang cara dia macam tu. Kalau tak nak peluk lah, pergi peluk, keluarkan. Baik, tunggu sikit sebab ni pula. Jadi kita jaga akidah kita, sebab segala perkara yang mengesahkan ibadat kita, solat, puasa, zakat, haji sekalipun, adalah akidah. Akidah salah, tak sah semua ibadat kita. Na'udzubillah dari kan. Baik, yang kedua, merdeka bukan hamba. Yang ketiga, ada belanja lebih daripada belanja hari raya dan malamnya untuk dirinya dan orang-orang yang dalam tanggungannya, termasuklah belanja membeli pakai yang patut, sewa rumah atau bayaran rumah jika perlu, dan gaji pembantu rumah kalau ada, tidak disyaratkan lebih daripada hutang. Itu kalau ada belanja. Jadi orang yang tak ada belanja lebih tu, dia kena-kira tepatlah. Keempat, ada hidupnya seseorang di akhir bulan Ramadan, masih hidup lagi, dan di awal bulan Syawal yang disebut dapat 1 juzuk daripada bulan Ramadan dan 1 juzuk daripada bulan Syawal. Dari itu wajib dikeluarkan fitrah daripada orang yang mati selepas jatuh matahari. Jatuh matahari itu terbenam matahari maghrib awal Syawal. Apa nama ni, awal Syawal tu maknanya malam raya tu. 30 atau 29 Ramadan siangnya, malam tu malam raya 1 Syawal. Dia mati selepas itu pun wajib dikeluarkan zakat fitrah. Dan tiada wajib fitrah orang yang mati sebelum matahari jatuh akhir bulan Ramadan. Sebelum maghrib dia meninggal dunia, tak wajib zakat fitrah. Dan kanak-kanak yang lahir selepas jatuh matahari, terbenam matahari akhir Ramadan itu. Itu kanak-kanak yang lahir, dia baru lahir, lepas maghrib baru lahir. Azan je makan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lahir kan contoh. Azan tu maghrib malam Syawal, 1 Syawal, dia tak wajib zakat. Bila ada syarat-syarat ini, wajiblah atas seseorang itu mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya dan untuk orang yang di dalam tanggungannya, iaitu 1 gantang Baghdadi. Gantang ni yang cerita Piramli tu Ustaz, yang Alibaba punya lapuk. Alibaba pinjam gantang si Abu Kasim Baba, Abu Kasim lah. Abu Kasim tu yang tu perniagaan lah. Makanan yang ghalib yang biasa dimakan oleh orang negeri itu daripada jenis makanan yang mengenyangkan asasi di negeri kita ini ialah beras. Asal hukum zakat ialah makanan asasi. Itu kita wajib tahulah. Jabatan Agama Johor telah menetapkan beratnya 1 gantang itu bersamaan dengan 3 kati 12 tahil. Kita dah tak guna dah tu. Atau 2 kilo
450 gram, itu kita guna. 2 kilo 450 gram. Timbangan sekarang beras yang bersih daripada campur sekam atau pasir atau sebagainya, dan tidak cacat seperti dimakan bubuk atau basah atau berubah warnanya. Itu asalnya. Fitrah dengan mengeluarkan makanan atau dengan beras ini ialah di dalam mazhab Syafi'i. Di dalam mazhab Hanafi harus boleh diganti dengan harga beras mengikut harga pasaran semasa. Pemerintah atau raja boleh memilih dan memerintahkan rakyatnya berfitrah dengan harga beras. Bila sudah diperintahkan, wajib atas rakyatnya taat. Bila mereka sudah membayar, lepaslah tanggungannya sama ada ia berniat mengikut mazhab Hanafi atau tidak. Biasa orang bayar zakat tak ada ni mazhab Hanafi yang cek, tak ada. Amil tu tak ada suruh. Dia berniat ke tak berniat, dia dah terkena dah mazhab Hanafi. Dia tak perlu niat. Sengaja aku tukar mazhab Hanafi, tak ada, dia tak ada. Biasanya memang tak ada macam tu. Tak disuruh pun. Tapi kita tahulah, kita mazhab Syafi'i tapi kita berpegang pada mazhab Hanafi. Kenapa? Lebih mudah. Sahlah fitrahnya. Satu, nota kakinya dalam kaedah usul fiqh, al-amiyu la madhhaba lahu. Artinya lebih kurang orang awam tidak ada mazhab baginya. Bukannya jangan ikut mazhab, tidak. Maknanya dia buat tu, kalau ada dalam mana-mana mazhab, kira sahlah. Dia beribadat, solat, puasa, zakat, dah 50 minit. Solat, puasa, zakat, haji. Dia buat ibadat ni, dia niat nak ikut mazhab Syafi'i contohnya. Rupa-rupanya dia buat tu tak ikut mazhab Syafi'i, dia ikut mazhab lain rupanya. Dia pun tak tahu sah. Maknanya bila amalannya itu terkena dengan mana-mana mazhab, sahlah amalannya. Jangan pula salah erti kan, orang awam tidak ada mazhab baginya. Kita jangan ikut mazhab pula, salah. Itu bukan makna yang sebenar. Demikian difatwakan kepada saya oleh seorang daripada guru saya, Syekh Ali Al-Maliki, bekas mufti Mekah Al-Mukarramah, sama ada dari niat taklid atau tidak. Termasuk dalam kata makanan yang menyangkut itu ialah gandum, syair itu gandum juga, kurma, anggur dan lainnya. Yang afdalnya dikeluarkan fitrah itu ialah makanan yang mulia daripada jenis-jenisnya. Orang yang makan beras yang mahal, harganya tidak sah mengeluarkan fitrah daripada beras yang murah. Itu sebab Johor ada 3 harga sekarang. RM8 beras hancur, RM10 kalau kita makan beras macam beras baiza, cap rambutan dan sebagainya tu. Yang RM20 untuk beras basmati, bukan beras mati. Beras tu memang tak hidup. Basmati. Bas tak hidup enjin. Sukatilah. Memang nama dia basmati. Bas yang panjang tu. Orang biasa bas panjang ni buat masak nasi minyak, nasi biryani. Sebenarnya buat nasi lemak pun boleh. Tapi memang sedap lah nasi lemak dia dengan nasi lemak beras Faiza. Kalau ni memang beza lah. Jadi kalau yang biasa makan basmati, maka zakat fitrahnya RM20 lah. Ikut masing-masing, jujur lah. Kalau saya sebulan sekali je, yang lain semua sebulan 1 hari je makan basmati, yang lain semua makan nama beras biasa. Bilang lah itu yang banyaknya RM10. Kalau saya memang beras hancur Ustaz, beras yang hancur-hancur tu itu RM8 lah. Itu kalau ikut beras yang dimakan. Seberapa yang lebih daripada belanja raya, mula-mula wajib atas seorang itu membayar fitrah untuk dirinya. Kemudian jika ada lebih, difitrahkan untuk isterinya, kemudian untuk anak-anaknya yang kecil, kemudian untuk bapanya dan datuknya, kemudian untuk ibunya, kemudian untuk anak-anaknya yang sudah besar, kemudian untuk sahayanya. Kalau ada lebih, wajib berniat waktu hendak mengeluarkan zakat, sebarang jenis zakat. Harus dan sah dan memadai, ini sah niat itu ketika mengasingkan hak zakat daripada hartanya yang lain, seperti katanya, inilah fardu sedekah hartaku, atau ini zakat fitrah aku. Dan zakat untuk anak-anak kecil diniatkan oleh pengawalnya, ini bapa atau datuknya atau penjaganya. Peringatan, jika tuan hutang berkata hutang anda itu saya jadikan zakat saya sahaja kepada anda dan saya tidak sah zakatnya, hutang tak boleh jadi zakat. Kau ada hutang aku kan, tu kira aku bayar zakat kau kan? Tak sah. Kena bayar zakat tu kan.
Baik, cukuplah keadaan ini tuan-tuan, lebih kurang 54 minit ni. Mudah-mudahan apa yang kita baca dan ulang kaji jadi manfaat bagi saya dan tuan-tuan. Mudah-mudahan dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wastaghfiruhu wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqi sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.